panjang kali ni yang kita nak bawa awak semua. Kita nak pergi balik kampung dulu lah. Kita nak balik kampung dulu. Kita nak ambil parents kita supaya esok pagi, awal-awal pagi dalam 7 pagi, kita akan ambil award lah. Award dalam bisnes public goal ni. Alhamdulillah. Kita dapat berapa award? 4 ni? 3. 4 award kita dapat. Nanti boleh tengok lah. Yang ni kita dalam perjalanan nak balik kampung. Dan tadi mama baru WhatsApp jugalah nak bawa sarapan ke macam mana ke. Macam tu lah. Kita dua pun baju pun dah siap-siap. Sebab lepas kita pergi ARN tu, esoknya tu kita akan ada gather and grow dengan team. Kita akan kita macam ada event kecil-kecil lah dengan team kita, dengan leader sekali lah. So lepas dapat anugerah, esoknya tu, lepas tu kita nak pergi mana lagi? Cameron. Kita reward diri lah. Pergi Cameron tapi kita bawa parents lah. Sebab kalau macam Muiz tahu dah. Saya buat bisnes dulu pun, yang banyak support saya pun mama dengan ayah kan. Cuma sekarang mama dengan ayah pun masih support lagi. So kita bagi hadiah. Hadiah pergi Cameron. Macam tu lah. Okey lah. Ini perjalanan kita kan. So tadi agak-agak jam tak? Dia jam kat mana tadi? Daripada Pulau Sekolah je dah jam. Tapi yang ni macam okey ke? Jam lagi ke ni? Okey lah. Okey lah. So kita jumpa pukul 4 pagi nanti. Nanti kita akan share lah kita punya perjalanan macam mana. Berapa ramai yang dalam kereta. Okey lah. Itulah. Bye. Sekarang pukul 4.30 pagi. Ni orang dia. Satu kereta jadi event dah start. Yang ni kiranya award yang pertama. Kita sambut dulu first dealer kita yang dapat, yang berjaya bantu 100 penyimpan emas dalam masa 1 tahun. Beliau ni nama dia Puan Sofia. Puan Sofia ni seorang dulu seorang teacher lah dekat Tadika. Dan sekarang suri rumah dan full time business public goal. Okay, next adalah award yang kami berdua dapat. Dan ada lagi seorang dealer kami dapat award yang sama juga. Okay, ni kita dekat atas pentas. Okay, next award 5,000. Yang ni boleh dengar lah. Token of appreciation for their outstanding performance. Tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita raikan tak lain dan tak bukan 4-star Sapphire Tuan Muda Muhammad Azim Alif bin Muhammad Suki dan Puan. Ya, Alhamdulillah kami dua turut happy jugalah. Sebab mereka berdua ni adalah leader kami, mentor kami dalam bisnes ni, iaitu Tuan Azim dengan Encik Odah ni. Mereka berjaya bantu 5,000 penyimpan emas dalam masa 1 tahun. So banyak benda lah. Apa yang kami dapat hari ni adalah atas daripada nasihat dan dorongan mereka juga. Next ni adalah Million Dollar Producer. Kami buat sale 1 juta, lebih dari 1 juta setahun. Dan inilah kawan-kawan kami yang dapat lah. So nampak tak tu, saya tudung biru. Sebenarnya dekat atas lah, dengan salam tu. Okay, Million Dollar ni kita dapat trofi lah. Alhamdulillah bertambah trofi kat rumah. So next kita nak buat lebih berjuta-juta lagi lah dengan bisnes public goal. Saya dan kami dua mula buat bisnes ni bersama-sama lah, insyaAllah. Okay, jom dengar ni. Okay, untuk yang ni, untuk next achievement award,
adalah New Master Dealer. Untuk dealer yang berjaya bantu 300 penyumbang emas dan buat jualan sebanyak 300. So kita nak jaga siapa? Okay. Tahniah kepada Fazal New ni Master adalah Dealer. Fazal ni seorang student Dan dijemput dekat kumpulan Terengganu. New Master Dealer Student berikutnya. pun boleh berjaya dalam bisnes public good. So kita nak record je lah. Tahniah diucapkan. Yang tu ada Kak Elsa, ada Doktor, Dr. Farid. Kumpulan New Master Dealer berikutnya tampil dan bergambar bersama Mr. Jerry. Dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Ambil berapa? 5 watt? Tahniah diucapkan kepada New Master Dapat Dealer di secret. Pentas. Lagi apa? 100 club? 100 Club. Dipersilakan kembali ke tempat duduk dan dijemput FFC. kumpulan New Master Dealer Naik lagi berikutnya pentas. tampil dan bergambar bersama Mr. Jerry. Ada kata-kata tak? Untuk guru yang dah bersara. Guru yang bersara terus buat, insyaAllah kita sampai tahap yang tu yang kita akan banggakan. Go for it. Impian InsyaAllah dalam bisnes ni. tahun ni Kak Sunat target isi 1000 dan dapat PDLS. Amin. Amin. Okay. Orang lagi ada dua orang yang dapat formula dia, formula sendiri bantu dengan buat sale 500,000 Alhamdulillah daripada tim kami accountant dan lagi seorang kita tengok ramai Okey, yang ni pula tu yang baju yang kain warna pink tadi tu. Baju kebaya itu adalah Puan Arifah. Dia adalah seorang accountant. Tu yang lambai-lambai tu yang ada bow tie warna turquoise tu Encik Syaril Izzat lah. Seorang engineer juga. Belakang dia tu Dr. Saufi, seorang pensyarah muda yang buat secara part time business dengan mindset full time. Angka sekali lagi jom kita dengar. melonjak 2 kali ganda, 262 penerima. Tahniah diucapkan. To present this prestigious award, we'd like to welcome an distinguished leader who plays a key role in driving excellence within the public gold ecosystem. He's the Chief Operating Officer of Aurora Italia International Berhad. Please welcome Mr. Harrison. Okay, next adalah award Superstar Producer. Yang ni mereka dah buat Tahniah diucapkan, dipersilakan kembali ke 600 tempat duduk dan dipersilakan kumpulan. So tim kita ada siapa yang dapat? Dapat 2 orang lah. 2 orang. Ke 3 orang? 3 orang lah saya, 3 orang. Irfan kat situ. Irfan, Kak Fah dengan Cak Is. Irfan tu dia masih belajar lagi. Dah buat part time business. Saya ni kerja, tak apa kerja. Boleh part time. Dia kan mixer part time, buat secara full time tapi ada mindset full time. Alhamdulillah hari ni mereka ambil hadiah dekat pentas. Dan kita akan share lah. Kita raikan. Kita raikan. Kita tunggu dekat depan stage tadi. Kita berikan tepukan kepada semua Public Goal Leadership Seminar Southeast Asia Achievers. Tahniah diucapkan, dipersilakan untuk bergambar dengan Mr. Jerry. Kumpulan BJLC berikutnya untuk bergambar dengan Mr. Jerry. Tuan untuk berjaya. 3 perkara. So please take note. Yang pertama,
Dealer-dealer yang dapat award ini, mereka ada satu ciri yang dinamakan extraordinary. Semua orang sebut extraordinary. Pakai lah. Saya sebut happy ya. Baik. Sebab dalam public goal, Datuk Seri dan Datuk Seri sangat pentingkan tim husband and wife. Alang-alang jadi dealer. Dia sampai jadi Diamond. Dia sampai jadi Dia sampai jadi Bagi tepukan kepada seluruh diamond dan pakai diamond. Kita achieve apa untuk setiap kali RN? Apa improvement yang kita buat daripada RN yang dulu hingga RN yang sekarang dan ARN sekarang hingga next ARN? Always sabar diri tuan-tuan. Jangan comfort kelas 100. Saya sangat yakin Datuk Seri tak happy kalau tuan-puan buat bagi gol lama tapi tuan-puan tak kaya. Datuk Seri tak happy. Title Datuk Seri bagi founder tu tuan-puan, nama yang besar, founder. Okey? Itu untuk achievers. Jadi saya doakan siapa yang dapat kelab 100 next year at least kelab 365. 365 sabar diri kelab 1000. Yang kedua tuan-puan, salah satu saya lihat petanda seseorang itu akan berjaya, dia sangat obses melihat kejayaan orang lain. Dia sangat obses. Dia tak dapat apa-apa award tapi dia datang. Yang ni petanda orang yang akan dapat award dan akan dapat achievement yang besar. Jadi saya nak tengok siapa yang datang tapi dia tak dapat award pada hari ni, bangun. Dapat award dalam ERN. Ada peluang lagi tak saya nak berjaya dengan public goal? Oh, betul juga dia fikir, dah ramai sangat kan? Ada peluang lagi tak? Saya tanya dia, customer public goal ada berapa? Katakanlah 3 juta. Rakyat Malaysia ada berapa? 30 juta. Ada yang tak ada pergi ikut lagi berapa rakyat Malaysia saja? 27 juta. Dia nak berapa juta? Tuan-puan, tak payah 1 juta. 1000 penyimpan emas, tuan-puan bantu dia dengan baik, educate dia dengan baik, life tuan-puan dah akan berubah. 1000 saja, tak perlu 1 juta. Okey. Saya nak tanya tuan-puan, dapat lihat ramai achievers rasa lemah semangat. Saya nak tanya, hari ni ada lebih 2000 yang hadir ARN pada hari ini. Kalaulah sepanjang ARN hari ni yang dapat award hanyalah 2 orang saja, saya dengan Tuan Syukur. Tuan-tuan rasa boleh buat tak dia public goal? Sebab baru 2 achievers, boleh buat tak? Tak boleh, dah 16 tahun, 18 tahun, 2 achievers je, lagi dia tak boleh. Tengok orang ramai rasa tak boleh, tengok orang sikit rasa tak boleh. Sebenarnya masalah dia kat mana? Mindset. Tengok orang ramai rasa aku tak boleh, tengok sikit tak boleh. Maksudnya mindset. Jadi apa yang tuan-tuan perlu buat untuk dealer-dealer baru? Bagi masa, reprogram mindset, reprogram. 6 bulan pertama jangan tengok result, datang belajar, berjumpa dengan achiever, reprogram cara kita berfikir. Okay? Datang lagi banyak kita punya training ikut team masing-masing, reprogram kita punya mindset. Tuan-puan, hari ni bagi yang belum dapat award, hingga majlis habis pukul 11 malam ni, satu perkara saja yang saya rasa kalau tuan-puan dapat, berbaloi datang ARN kali ni. Berbaloi. Apa dia tuan-puan? Pada saya satu perkara saja. Bila tuan-puan balik dengan penuh kepercayaan dan keyakinan, kalau semua orang tu boleh, aku mesti boleh. Cukup dah. Tak semuanya perfect. Nasi Encik kasih kepada Syirah. Ingat Syirah. Dapatnya dapat lah.